Yang paling penting ni kita punya ketam tu. Oh, nampak? So kalau shell out ada ketam memang mantap. Pedas, manis, masin semua cukup dah. Apa kena try-try. Sebab apa? Sebab dia punya kuah insya-Allah sedap gila. Masak apa? Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okey, so hari ni kita nak buat apa pula? Okey, kita nak buat menu yang boleh makan ramai-ramai. Nana nak buat shell out. Macam tu. So kan kalau nak makan kat luar tu, kalau anak ada 14 tu, jenuh jugalah. Jadi kalau buat menu ni di rumah senang. Jimat. Kan? Boleh makan ramai sekampung. Okey, so mudah saja. Dia punya bahan simple tapi mantap. Okey, so jom kita tengok nak pakai bahan apa. Let's go. Tada! Okey, ni bahan untuk kita buat kita punya cabai shell out kita lah. So Nana ada bawang besar. Okey, apa nak pakai bawang merah pun boleh. Kena ada ni lah halia. Okey, kita ada lengkuas. Okey, serai Nana potong-potong sikit. Yang ni untuk katok-katok sikit. Dan kita ada bawang putih dan juga kita punya cabai kering lah. Dah orang kata apa, dah rebus dia kan, bagi lembut baru senang nak blend. Baru dia hancur. Okey, so dah nama kata nak buat shell out ni kena ada lah kita punya seafood. Kan, nak buat shell out kalau kata tak ada seafood ni tak jadi. So yang tu terpulang, hampa nak bubuh orang kata seafood buluh ke, nak bubuh apa benda pun tak ada masalah. Terpulang tu hampa punya selera. Okey, untuk Nana akan pakai sotong. Okey, kita ada sotong, kita ada ketam. Okey, Nana ada retak ribu dan juga kerang lah. Macam tu. So hampa nak bubuh dua ni saja pun boleh, hampa nak bubuh ketam dengan sotong saja pun boleh, tak ada masalah. Kita sebenarnya nak telan, jadi ikut kita lah kita nak buat apa. Lagi tu. Okey, jom kita start masak. Okey, macam mana cara dia? Simple, mudah, sedap, mantap. InsyaAllah Allah bagi sedap. Jom kita masak. Let's go. Okey, so untuk bahan blend kita tu kita dah lempak semua masuk dalam blender kita. Duk nganggung apa lagi kan? Timbalah masanya untuk kita blend sampailah halus, sampai lumat. Let's go. Okey, so apa bahan blend kita dah siap. Okey, lah ni kita panaskan minyak sebab kita nak tumis kita punya cabai shell out kita lah. Macam gitu. Mudah sahaja kan. Bahan pun tak banyak sangat. Okey, lapak-lapak duk saja tu bolehlah buat kan. Sambil-sambil ada kita punya orang kata apa? Seafood kita tu. Okey, so jomlah kita nak buat kita punya cabai shell out tu lagu mana pula. Jom kita tengok. Jom jumpa saya pula. Okey, so untuk menambahkan kesedapan kita punya cabai tu, nak bagi wangi sikit kan. Okey, so Nana pakailah sikit kita punya daun kari. Nana tumis dulu daun kari kan bagi dia wangi. Okey, cabai ni kalau kita masak daun kari ke kan, orang kata daun limau ke, sedap. Sekejap lagi Nana nak tuk daun limau pula. Lah ni kita tumis dulu. Pakai daun kari sikit. Lagu tu. Kalau kata Nana saya tak mau pakai, tak apa, tak ada masalah. Tak ada siapa nak marah. Tak ada siapa nak kata apa nak bubuh tak mau, tak apa, tak ada masalah. Lagu tu. Nah, okey. So tumislah dia sikit. Macam tu bagi naik wangi. Lagu tu. Nah, okey, sekejap lagi kita tuklah kita punya cabai dalam ni. Begitulah. Okey. So nampak. Wangi lah bau. Macam tu. Tuangkan kita punya cabai. Macam tu. Okey. So untuk cabai kita memang kena masak bagi elok, bagi lama. Macam tu bagi pecah minyak, bagi dia segak, bagi color dia pun bertukar sikit. Barulah makan tu insya-Allah lah tak sakit perut. Tak kembung perut kan. Okey. So hampa kalau kata Nana saya tak suka sangat seafood, saya nak bubuh ikan boleh. Hampa jenis makan ikan Josh ke kan, nak bubuh mengkarung tanah ke boleh, tak ada masalah. Benda kalau kita nak sendiri nak telan pasal tak ada masalah, bubuh je. Kan? Nak bubuh mengkarung ke kan, komodo ke, ikut hampa lah. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku macam tu, ikutlah tekok masing-masing. Okey, so sekejap lagi kita nak tengok nak buat apa pula ni. Yang penting lah ni masak dulu cabai tu bagi segok elok dulu. Barulah kita perkisah hot lain pula. Macam tu. Okey, jom. Okey, so kan untuk kita punya cabai tu cabai shell out kita tu. Okey, Nana pakai belacan. Tapi belacan ni Nana nak bakar sikit. Kalau kata hampa allergic ke jenis resedung makan belacan ropong hidung, janganlah pakai. Yang ni untuk penambah sajalah, nak bagi dia king. Gitu. So Nana bakar sikit baru kita lempak dalam dia punya tu sambal. Lagu tu. Nampak tak? Bakar dah. Allah, dia naik bau tu. Nampak? Okey, bakar dia sikit lah. Luruh pula dah. Macam tu. Bakar dia sikit. Okey, bakar sikit-sikit saja. Lentuklah dia dalam. Lagu tu. Nak bagi dia ada garing sikit saja. Macam tu siap lah. Sekejap lagi kita bubuh pula penyedap rasa yang lain lah. Macam tu. Nah, okey. So nampak daripada api biru ni sampai jadi merah dah kena belacan. Okey, tu je. Kita buat hot link pula. So
So sayang, untuk balancekan lah rasa kita punya sambal shell out ni, kita kena ada ni lah. Kita punya asam keping. Kita lah asam keping tu agak-agak sahaja kan. Sekejap lagi hampa sambil-sambil rasa. Kalau rasa macam termasam ke, hampa boleh buang lah asam tu. Lagu tu kita nak bagi ada rasa-rasa masam, manis masing-masing sikit macam tu. Dah bubuh asam tu, Nana nak pakai daun limau perut supaya kita punya sambal tu lebih wangi, lebih kick lah macam tu. Nah, okey, sejom nak bubuh sikit lah daun limau kita. Lempak buang daun limau sikit, barulah wangi. Macam tu. Nah, okey, so nampak. Lagu tu. Masak ni mudah je hampa. Apa yang kita rasa sedap di mulut kita ni, kita rasa kena dengan tekak kita, kita buat saja. Tak ada masalah pun. Macam tu. Nah, dia tak ada yang salah, tak ada yang betul. Betul lah. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Lagu tu. Boleh telan tu, kalau kata boleh telan tu, boleh lah. Macam tu saja. Masak ni kan, tak usah duk mengkelai lah kalau kata, tak boleh ni buah barang ni, tak boleh buah bahan ni. Tak ada. Bubuh saja. Macam tu. Kita kena try, test, cuba. Macam tu. Cuba, try, test lah. Terima kasih info. Lagu tu. Nah, okay, jom. Sekarang kita bubuh pula bahan-bahan lain. Biar dia masak dulu kita punya, orang kata apa, cabai tu. Melegak-melegak, blub-blub-blub. Kita tunggu pula. Jom. Okay. Dah duk melegak-melegak tu kan. Ada duk blub-blub-blub tu. Okay, sambil tu kita masuklah kita punya gula sikit untuk balancekan dia punya rasa. Macam tu. So, sambil masak tu, hampa rasa-rasa lah apa yang kurang. Macam tu, apa yang tak cukup, tambah. Lagu tu. Okay, so bubuhlah garam sikit untuk sambal kita ni. Okay, pakailah sambal sikit. Macam tu. Sekejap lagi kita nak pakai kicap macam Nana. Kicap Nana tu jadi jenis lemak masin. Jadi kita tak payah pakai garam banyak sangat, takut sekejap lagi masin. Macam tu. Lah ni merah menyala. Sekejap lagi dia ada merah-merah gelap lah. Okay, sebab kita kena bubuh kicap sikit sekejap lagi. Gitu. Okay. So, sambil-sambil tu, sekejap lagi rasa sikit. Dia nak masak ni, dia kena rasa sikit lah. Apa yang kurang, apa yang terlebih. Okay. So, kita balancekan rasa dia. Macam tu. So, nampak tak? Tunjuk dekat sikit. Nampak segok kita punya sambal tu. Duk melegak elok. Bau wangi lah. Tak tahu nak habis. Wangi sungguh. Dia campur dengan bau daun kari, dengan daun limau perut. Gitu. Okay. So, sekejap lagi pula lah. Kita bubuh pula bahan seterusnya. Okay. Let's go. Okay. Selepas itu dan ini. Okay. Lah ni Nana nak masukkan lah kita punya kicap pula. Okay. Nana nak pakai kicap mudin. Okay. Lemak masin elok. Okay. So, hampa berjaga-jagalah dengan kicap. Kalau kicap hampa jadi masin, hampa jangan duk bubuh garam banyak. Hampa kena rasa. Takut sekejap terlebih masin sekejap lagi. Okay. Naik darah tinggi. So, bubuhlah agak-agak sikit bagi dia gelap-gelap sikit. Macam tu. Nah, okay. So, sambil kacau-kacau. Lagu tu. Nah, sekejap lagi rasa apa kurang, tambah pula. Okay. Bubuh sikit-sikit lagu tu dulu. Nampak? Dia segok sikit dah. Color dia. Macam tu. Nah, okay. So, masuk aja. Okay. Okay. Selepas bahan yang tu tadi. Okay. Nana pakai ni sikit lah. Sos cili. Sos cili sos cili live ni. Okey. Hampa jangan pakai sos cili yang pedas sangat dah. Kalau hampa punya cabai kering tu dah cukup pedas kan. Okey. So untuk masukkan sos cili ni nak bagi balancekan rasa sikit lah. Bagi dia ada rasa yang orang kata macam-macam rasa. Macam tu. Nah, so cukup komplit rasa dia. Lagu tu kan. Okey. So kita kena main-main dengan bahan sikit. Lagu tu. So kita dah masukkan, kita biarlah dulu sampai kita punya cabai tu pekat kan, betul-betul masak. So sekejap lagi kita tengoklah rupa dia lagu mana pula, nak buat apa pula lepas tu. Okay, so jom. Okay, hai sayang. So kan sambil-sambil kita duk tunggulah kita punya orang kata apa, sambal kita tu siap kan, nak bagi masak elok tu. Nana nak buat lah sayur kailan ikan masin. Macam tu. Takkan nak makan seafood saja kan, sayur tak ada pun tak sedap apa. So buatlah kita punya kailan ikan masin sikit. Macam mana? Mudah saja bahan dia. So kita akan pakai bawang putih. Bawang putih tu katok-katok lah, pecah-pecahkan sekali dengan bawang besar. Nah, okay. So ni bawang besar, pecahkan sekali lah dengan bawang putih. Macam tu. Tumbuk-tumbukkan dia. Lagu tu. Nah, okay. So buat riuh sikit, barulah orang kampung tahu kata kita duk masak orang ni. Lagu tu. Nah, okay. So rimbuk dia. Sekejap lagi bubur cabai melaka sikit. Kalau ikan masin dia kena ada pedas sikit hampa. Kalau tak ada pedas tu tak jadilah. Dia macam orang kata takik. Tapi kalau kata jenis buah asin tak boleh makan pedas, tak payahlah bubur. Lagu tu. Mudah saja. Okay. So jom sekejap lagi kita bubur cabai pula lah. Okay. So jangan duk lupa kacau-kacau kita punya sambal ni supaya tak hangit ke bawah. Sekejap lagi kalau sambal hangit kalukan ke, mampu. Terus rasa dia tu tak boleh nak pijuh. Macam tu. Nah, boleh pijuh dari bumi. Lagu tu kalau dah hangit tu. Nah, okay. So kacau-kacau. Lagu tu kan masakkan lagi sampai sambal tu betul-betul pekat. Nampak tak? Lah ni dia duk cayak lagi. Masak lagi. Nah, tunggu sahajalah. Okay. Sabar itu indah. Lagu tu. Jom masak kita punya sayur. Okay, so kita pakailah kita punya ikan masin. Kan talang masin kita ni ada nama pun, kailan ikan masin kena ada lah. Lagu tu. Nah, okay, so lempak buang dia dalam ni, goreng-gorengkan dia macam tu biar dia pecah-pecahkan isi dia tu. Macam tu.
So bau dia tu tak tahu nak habis lah. Wangi sungguh-sungguh. Okey, sampai boleh buat lah jiran sebelah tu main jenguk. Masak apa lagi tu. Nah okey, so biar je masukkan isi dia dulu. Tak tahu nak habis lah bau dia. Okey lah, ni masukkanlah kita punya bahan tumbuk tadi. Lepas kita punya ikan tu orang kata dah masak elok tu. Okey, bubuhlah kita punya bahan tumbuk. Macam tu nampak. Nah okey, mudah aja ni masak ni. Tak ada masalah. Okey, so untuk sayur ni mudah tak tahu nak abang. Saya lagi siap je lah nak buh bahan perisa, buh garam sikit. Garam jangan banyak lah sebab ikan kita tu dah masin. Kalau kata tak mau buh elok lah. Kalau Nana jarang dah nak bubuh sebab ikan tu dah masin elok lah. Tinggal bubuh sos tiram saja. Lempak masuk sayur. Siap. Lagu tu terhidang makanya. Okey tu jom tunggu ibu sayur pula dah. Okey dah komplit dah semua bahan perisa. Tinggallah bubuh kita punya kailan. Kacau-kacau. Okey agak dia punya sayur tu dah layu sikit kan. Dah cukup masak tu settle lah. Tak ada apa dah. Siap. Nampak tak? Macam tu. Nampak orang kata apa? Sekali ikan masin ni memang sedap weh. Serius sangat lah sedap. Aku kena try buat. Memang orang kata king lah. So siap lah kita punya sayur. Okey. So tinggal lah untuk hidang sekejap lagi. Nak telan bersama kita punya shell out. Okey. So siap. Lalu ni kita rasa sikit, dia kan dah masak berapa lama dah ni. Punya nak bagi dia punya orang kata kuah tu pekat, masak elok. Lalu ni kita rasa, cukup rasa ke dah? Mantap. So insyaAllah lah Allah bagi sedap. So untuk rasa tu hampa kena pandai-pandai balance lah nak. Apa yang terkurang, apa yang tak cukup. Okey. So nampak tak kuah dia dah pekat-pekat lagu ni dah nampak dah segok. Lagu tu dia punya colour tu orang kata merah-merah hitam kan macam tu. Okey. So lalu ni Nana nak masuk lah. Nana punya seafood kat dalam ni. Nana nak masuk ketam. Okey, kita masukkan ketam. Nana belah dua siap-siap lah. Lagu tu senang. Macam tu nak makan jadi senang lah. Belah dua masuk dalam tu. Pelankan api sebab kita nak bagi masak kita punya seafood ni kat dalam kuah. Okey, pelankan api. Macam tu. Lempaklah semua bahan dalam ni. Okey, buh ketam dulu. Okey, so macam kerang dengan ketak ribu tu Nana dah ni dah tau. Nana dah rebus siap dah. Macam tu. Okey, untuk kerang dengan ketak ribu Nana dah rebus siap dah. Sat lagi tinggal buh dalam ni sahajalah. Mudah macam tu. Nah, okey, kalau hampa tak mau rebus pun tak apa, tapi Nana rasa untuk lagi orang kata mudah, cepat, better rebus siap. Dia kata nampak tak? Tu sekampung boleh makan. Buat shell out kan. Untuk harga yang orang kata kalau di kedai tu mungkin boleh makan berapa orang. Tapi kalau dengan harga yang kita bayar di kedai, kita buat di rumah tu boleh makan sekampung. Macam tu kan. Okey. So lah ni bahan pun taklah orang kata tak murah. Jadi untuk makan ramai ni kalau masak jimat lah. Setakat nak makan semulut dua tu beli je lah. Kan. Kalau beli bahan tu pun dah mahal kalau nak makan semulut dua. Macam tu. So biasa ketam masak dulu dalam ni. Lepas tu kita bubuh bahan lain pula. Macam tu. Nah, okey jom. Okey, so untuk ketam yang kita dah masukkan tu biarlah dulu dia berehat di dalam ni. Masak sambil-sambil tu Nana akan masukkan lah Nana punya sotong. Sebab depa dua bahan ni Nana tak masak, tak rebus apa lagi. So masukkan sebab sekejap lagi dia keluar ayak. So kita nak kena keringkan dia balik sikit. Lepas tu barulah bubuh kita punya kerang dah ketak ribu. Macam tu. Mudah sahaja. Okey. So tunggulah sekejap lagi. Jadi lagu mana pula rupa dia. Okey, jom tunggu tengok sekejap lagi. Okey, so kan lepas kita masuklah kita punya ketam, sotong tu. Nampak tak? Kuah kita dia dah akan cayak balik sebab ayak-ayak dia terkeluar. Lah ni kita kena masak bagi kita punya seafood tu masak dan kering sikit lah dia punya ayak tu balik. Keringkan balik ayak dia. Okey, sekejap lagi barulah kita bubuh balik kita punya ketak ribu dengan kerang. Sebab tu Nana dah rebus siap dah lah. Jadi yang tu sekejap lagi dia tak keluar ayak dah lah. Nana rebus siap-siap supaya tak mau keluar lah ayak-ayak kerang tu kat dalam ni. Macam tu. So tunggu sekejap lah kita punya sambal tu kering balik. Lagu tu baru bubuh bahan seterusnya. Nah, okey jom. Sekejap lagi kita bubuh pula. Alhamdulillah setelah kuah kita dah makin kering balik, lah ni kita masuklah kita punya bahan ketak ribu. Macam tu. Nah, ketak ribu dengan kita punya kerang yang kita dah rebus. Okey, jadi dia taklah keluar ayak dah. Macam tu. Nah, so benda ni kita rebus dulu lagi senang. Okey, dia tak keluar ayak dah. So semoga apa yang kita makan ni menjadi vitamin, okey, memberi kita kesihatan. Macam tu. Kalau hak mana ada gout tu hampa jagalah. Okey, rasa sikit-sikit tak apalah. Ada gout tu nak buat lagu mana kan. Okey. So hak mana tak ada gout lagi tu berjaga-jagalah makan tu biarlah berpada-pada. Macam tu. Nah, okey. So insya-Allah lah semoga apa yang kita sampaikan ni memberi manfaat kan. Okey. Menjadi orang kata asbab. Okey, menjadi asbab kepada orang kata memudahkan jalan kita untuk ke syurga. Macam tu. Nah, jadi hidup ni mulut kena jaga, perangai kena jaga. Macam tu. Nah, okey, supaya kita ni mudah ke syurga. Takut lagi kita ni meninggal dalam
dalam keadaan duk mengata ke orang. Sebab tu mulut kena, kalau kata tak ada benda yang elok nak cakap, biar diam. Dia lagu tu. So insya-Allah lah. Okey, nak siap dah ni. Tinggal nak kacau-kacaukan dia. Okey, sekejap lagi kita hidang lah kita punya shell out yang boleh makan sekampung. Macam tu. Bolehlah makan jamu anak orang kata anak ramai, anak 16 17 tu. Okey, senang. Okey, jom. Tunggulah sekejap lagi pula. Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah kita punya shell out. Okey, sambal dia yang likat, pedas-pedas, masin. Okey, semua cukup rasa. InsyaAllah Allah bagi sedap. Bersama kita punya sayur kailan lah. So hampa nampak tak dia punya rupa lagu mana kan? Kita punya shell out tu nampak tak? Tu segot tu. Okey, sotong tadi memanglah besar lengan. Bila dah masuk tu tinggallah besar ibu jari. Biasalah, sotong memang macam tu lah sifat dia. Okey, so nampak tak kita punya kerang. Yang paling marah ni, yang paling penting ni. Kita punya ketam tu. Nampak? Okey, so kalau shell out ada ketam memang mantap kan. So hampa nampak kena try lah. Hampa kena try. Sebab apa? Sebab dia punya kuah insya-Allah sedap gila. Pedas, manis, masin semua cukup dah. So insya-Allah nah Allah bagi sedap. So hampa semoga apa yang kita masak, okey, apa yang Nana sampaikan untuk hampa memberi manfaat dan hampa boleh try lah. Macam tu nah. So insya-Allah lah, dan boleh masak lebih. Masak lebih bagi orang makan insya-Allah lah. Okey, menjadi asbab untuk kita mudah ke jalan syurga. Macam tu. Nah, bagi orang makan tak rugi hampa insya-Allah. So hampa thank you so much yang mana berminat dengan Nana punya style kan, yang mana suka dengan Nana. Thank you so much yang support Nana. Okey, sudi subscribe Nana. Thank you. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Okey, nak masak apa pula? Masak apa? So insyaAllah lah jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, orang-orang kampung. Macam mana nak buat shell out kan, nak jamu adik-beradik makan ni. Gitu. Nah, okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi. Okey, so assalamualaikum, bye-bye semua.